Kau boleh pergi kat Hussein gua. Aku dah tak nak tengok muka kau lagi. Nice to meet you, Miss Wada Erina. I engineer. Ya, ini driver je. Ijaz Fakri, anak aunty. 2 tahun lepas punya cerita, and now kita jumpa balik. No, you bukan orang ketiga. Wada tu orang ketiga. Sebab I tak ceritakan dia, I ceritakan you. And you tahu you ada gastric tapi you tak makan. Okay, so I dah cakap dengan mak I tak nak kahwin dengan you. Sebab I pun cakap benda sama juga dekat dia. So we have a deal? The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms. So sekarang ni nak backup buaya darat ni? Ha? You cakap nak kahwin dengan I, you nak suka I. And what are you doing minding my business? Mama, I want to marry her. I buat benda tu semua sebab I dah sedar yang I sebenarnya dah lalu sudah Wada. And nothing will stop me from marrying her. I waktu pertama kali nampak dia dekat hotel lain, I dah suka dia. I've loved you forever in lifetimes before, and I promise you never. Do you think we'll see the same just like this couple? Of course. Sama-sama cinta, sama-sama sayang. It's my past, and I move on to you, my present, my future. Tak satu. Tak perlu minta kat kita. What? I takkan tergamak buat dia macam tu because I have so much respect for you as my husband and I respect myself. Macam mana dunia I macam I ni perempuan murahan. I just wouldn't be living at all. Kalau you nak pergi kampus ni, just go ahead. No. Maya bawa dekat Aida. Let's go. Mama boleh bawa dia keluar. Lepas ni, kalau you dapatkan jemputan I dengan Rina, you jangan menangis, okay? Ask for this. I love you so much that it hurts. You satu-satunya perempuan yang I cinta. Daripada dulu sampai sekarang, Wada. Tak pernah I yang mencintai you sampai bertahun-tahun nampak awak rasa bersalah tu. Apa kata kalau